Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Wah, Syifa, sedapnya suara kamu. Alhamdulillah, tahniah. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Bersama saya, Dina, wartawan TV PSS SK Kuala Ketik. Pada hari ini, berlangsungnya pelancaran Ihya Ramadan 2026. Mari kita saksikan bersama. Jom, jom. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum Ustaz. Boleh terangkan apa syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ni ada 6 ke 7. Yang pertama, Islam. Istilah Islam. Orang kafir tak wajib puasa tau. Yang kedua, baligh. Baligh ni cukup umur lah. Kalau lelaki dah berbukti, kalau perempuan dah keluar haid. Betul kan? Kalau lelaki keluar mani, keluar haid. Dan yang ketiga, berakal. Orang gila tak wajib puasa tau. Orang gila nak masuk syurga lah. Orang gila masuk syurga. Yang keempat, bermukim yang menetap satu tempat, tidak diwajibkan kepada orang yang musafir. Faham tak? Kemudian sihat tubuh badan, mampu sihat tubuh badan, tak sakit, tak ada penyakit yang corakkan. Kalau kita berubat, tak boleh, dia akan mati. Ustaz, boleh terangkan sedikit tentang keistimewaan bulan Ramadan? Boleh, ada Ustaz. Boleh. Baik. Bulan Ramadan, bulan puasa lah maksudnya kan. Antara kelebihannya, yang pertama sekali, bila kita beribadah, Allah akan lipat kali gandakan pahala. Semua ibadah sama ada puasa, solat, baca Al-Quran, sedekah, semualah. Ganjaran pahala Allah tingkatkan, Allah lebihkan. Okey, yang pertama. Yang kedua pula, dalam bulan Ramadan ni ada suatu malam yang sangat special, iaitu malam Lailatul Qadar. Ni malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Selain juga bulan puasa ni antara bulan di mana orang susah ni dia akan gembira. Sebab apa? Sebab bulan puasa ni orang akan jadi pemurah, dapat bagi makanan, bagi pakaian. Jadi waktu bulan puasa ni orang susah ni apa akan seronok daripada bulan biasa. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Syifa. Ustaz kan dah 4 hari puasa. Ya. Boleh saya tanya, Ustaz masak sendiri ke beli di bazar? Ustaz, ni kat bazar. Kalau cikgu pula, cikgu masak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Kita kan dah 4 hari puasa. Boleh saya tanya, cikgu masak ke beli di bazar? Kalau saya pergi kat pasar. Biasanya saya akan beli nasi tomato. Kalau cikgu pun cikgu akan beli, kalau beli kita kombinasi nasi ayam ke apa nasi dia.
Kalau cikgu itu mood cikgu. Kadang-kadang cikgu masak, kadang-kadang cikgu di bazar. Kalau cikgu masak, ayam masak merah. Biasa-biasalah, ayam masak kecap. Kalau di bazar, cikgu kadang-kadang cikgu beli yang manis-manisan je, boripap. Kalau cikgu pula, kalau cikgu beli kat bazar lah. Kalau lauk, cikgu cikgu masak ayam masak lemak. Mereka cikgu, kita kan dah tak hari masak. Cikgu beli dekat bazar atau masak? Cikgu masak kat rumah. Masak apa tu? Semalam cikgu buat roti john. Dia sudah cikgu. Kalau semalam cikgu beli dekat bazar sebab cikgu baru balik dari sini kan. Kalau cikgu pun beli dekat bazar sebab dekat rumah tu barang basah lagi. So beli nasi ayam semalam. Terima kasih. Boleh tahu sikit? Ada berapa jumlah solat kamu? Jumlah solat tarawih yang kita lakukan adalah 20 rakaat. Jadi selamat melakukan solat sunat tarawih di bulan Ramadan kerana solat tarawih ini hanya disunatkan pada bulan Ramadan. Selamat solat tarawih. Adik, hari ni puasa tak? Puasa. Best tak puasa? Best. Apa best? Adik, pagi tadi bangun sahur tak? Makan apa? Lagi. Nasi. Terima kasih. Adik, apakah makanan sunnah ketika berbuka puasa? Rumah dan minuman ini. Terima kasih. Adik tahu tak apa perkara yang membatalkan puasa? Makan secara sengaja, muntah dengan sengaja. Terima kasih. Adik, tahu tak amalan sunnah di bulan Ramadan? Tahu, bersedekah, solat tarawih. Terima kasih. Adik tahu tak apa maksud puasa? Menahan diri daripada makan dan minum daripada hingga ke terbenam matahari. Terima kasih. Alhamdulillah, banyak info yang kita dapat pada hari ini berkaitan bulan Ramadan. Semoga segala amalan kita mendapat pahala dan diberkati. Ramadan Karim, Allahu Akram. Jumpa lagi. Bye.